Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so aku ada jumpa satu teka-teki untuk kita sendiri. Konten ini bukan konten seram, bukan konten yang macam biasa aku buat. Kita nak bermain sama-sama dengan korang lah. Kita nak main teka-teki hari ni. So tanpa membuang masa, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so ini dia. Time to eat, yum yum yum. Okey, situasi di Dewan Makan. Dalam barisan untuk mengambil makanan di Dewan Makan Asrama, kedudukan 5 orang ialah Hakim berdiri di hadapan Faiz, Rafiq berdiri di belakang Daniel. Daniel bukan orang pertama. Naim berdiri paling belakang. Faiz berdiri tepat di hadapan Naim. Siapakah yang berada di tempat kedua? Okey. So soalan pertama ni cakap macam ni lah. Kita kena mengetahui Hakim berdiri di hadapan Faiz. Okey, itu poin pertama. Rafiq berdiri di belakang Daniel. Daniel bukan orang pertama. So kalau Daniel tu bukan orang pertama, sama ada dia adalah orang kedua, ketiga, keempat, kelima. Naim berdiri paling belakang. Okey. Maksudnya Naim tu adalah orang yang paling belakang sekali. Paling belakang sekali. Faiz berdiri tepat di hadapan Naim. Okey, kalau Faiz berdiri tepat di hadapan Naim, Hakim berdiri di hadapan Faiz. Okey, sekejap. Faiz berdiri tepat di hadapan Naim. Hakim berdiri di depan Faiz. So maksudnya yang nombor 3 tu Hakim. Okey, nombor 3 tu Hakim. Daniel bukan orang pertama. Maksudnya Daniel adalah orang yang kedua. Siapakah yang berada di depan kedua? Daniel lah kan? Betul tak? Yes. Betul lah. Jawapannya B, Daniel. Seorang junior jumpa nota ugutan di lokernya. Okey, soalan ni dia lebih kepada nota, bukan nota lah, kod digit. So aku beranggapan dia adalah bilangan, maksud aku macam turutan turutan dekat kau faham tak yang A, B, C, D, E, F, G tu kan. Aku rasa turutannya tu. Okey, so macam biasa kita tengok kat sini. Nombor 2 1, 19, 21, 8. So maksudnya kita kena tahu apakah huruf yang berada di sebalik nombor tu. Kau faham tak? Huruf yang berada di sebalik nombor tu kita kena tahu lebih kurang macam tu. So aku rasa nombor 2 tu adalah B, 1 tu adalah A. So soalan jawapan C dengan D tu memang dah salah dah. So kita kena cari abjad ke 19, 21 dengan 8. Ini payah ni Mat. Kita kena buka ABC ni weh. Kita buka ABC, huruf ABC. Lagi senang. Okey, kat sini dia kata 19, 21, 8. So that's mean kita kena tengok huruf yang ke 19. So A, B, C, D, E, F, G. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H, I, J, K, L, M, N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O, P, Q, R, S, T. Alamak. (14), (15), (16), (17), (18), (19). So aku rasa nombor 19 tu adalah S. So jawapannya adalah A, sebab dia S kat situ. Kalau B tu balik, so jawapannya adalah A, maksudnya basuh. So maksudnya sini ni menunggu dia untuk membasuh pakaian dia sendirilah. Kita tengok jawapan dekat komen. Okey, diorang semua cakap A. So jawapannya adalah basuh. Betul lah. Yes. So kita tengok soalan yang seterusnya lah. Kita tengok yang mana lagi satu ya. Yang ni lah. Pembuli lari ke mana? Warden nampak pembuli berlari ikut pola nombor ni. Okey, macam mana ni? Diguna pola nombor dah pula. Alamak. Adakah dia tambah ataupun macam mana? Okey, kalau 2 ke 5 ni aku rasa tambah 3. 5 ke 10 ni tambah 5. Okey, aku faham dah. Kau tengok kat sini 2, 5, 10, 17, 26.
Dekat sini kita nampak kalau 2 ke 5, 5 tolak 2 is 3, 10 tolak 5 is 5, 17 tolak 10 is 7. Maksudnya setiap urutan nombor-nombor kat situ adalah urutan nombor ganjil. Maksudnya 3, 5, 7, 9, 11. So that's mean 26 tambah 11 is 37. So pembuli tu lari dekat bahagian ampaian. Adakah betul? Yes, jawapannya ampaian guys. Teka-teki ni senang je, tak susah mana pun. Ianya sangat-sangat senang. Kita pergi ke teka-teki yang seterusnya pula. Inilah. Seorang pelajar kehilangan jam tangan. Jam itu ditemui. Aduh, kacau pula lah benda ni. Okey, kita baca ni je lah. Okey, kita tutup sound dia sebab sound dia agak mengacau ya. Seorang pelajar kehilangan jam tangan. Okey. Jam itu ditemui dalam beg pelajar B. B berkata dia tidak tahu bagaimana jam itu boleh berada dalam begnya. Beg B terletak terbuka di tepi katil. Okey. C pernah bergaduh dengan B sehari sebelum tu. D pernah meminjam jam tersebut minggu lalu. Apakah kamu tidak perlu disiasat dahulu? Okey, pilihan yang pertama A. B semestinya pencuri kerana jam ada dalam begnya. B. C mungkin meletakkan jam itu untuk merangkap B. C. D pasti pencuri kerana pernah meminjam jam itu. D. B mungkin tidak sedar kerana begnya terbuka. Okey, macam mana soalan ni ya? Aku rasa D tu tak salah dan dia bukan pencuri. Adakah jawapannya? Aku rasa jawapannya adalah D lah weh. Adakah macam tu? Sekejap, kita tengok lagi sekali sekejap. Aku rasa jawapannya adalah antara A dengan D. Sebab aku rasa B tu yang mencuri. Tapi dari segi reaksi wajah dia sendiri, B tu nampak macam sedih lah weh. Tapi jam tu ditemui dalam beg pelajar B, kan? Aku rasa jawapannya adalah D. Adakah jawapannya macam tu? Oh, ada jawab B, C. Jawapannya B sebab C ada dalam dan boleh letak jam tu ambil terbuka B. Oh, ramai jawab B ya. Tapi kat sini tak ada seorang pun yang jawab D, sama ada B atau C lah jawapan dia sendirilah. Tapi kalau jawapan aku adalah D. Tak tahulah kalau pendapat korang lain macam mana pula. Itu jawapan pendapat aku sendirilah ya. Kita ni bukanlah pandai sangat, tapi kita ni cuba-cuba je lah ya. Ini agak susah sikit. Kita tengok soalan yang lain pula. Macam best ni. Ini macam best. Oh, ni tak kacau lah benda ni. Find similar ni. Okey, siapakah yang meniru dalam exam? Semasa peperiksaan matematik, cikgu pengawas perasan seorang pelajar cuba melihat jawapan orang lain. Cikgu tidak nampak wajah pelajar itu dengan jelas kerana dia melihat melalui pantul cermin tingkap. Ini bermaksud arah kiri dan kanan dalam pantulan adalah terbalik. Okey, faham. Macam mana ni? Macam mana ni weh? Susah lah pula. Okey, pelajar yang meniru tidak duduk di baris paling hadapan. Okey. Semasa Afiq, Hakim dengan Irfan selamat. Dalam pantulan cermin, pelajar itu kelihatan menoleh ke sebelah kiri. Okey. Pelajar yang meniru duduk di salah satu hujung barisnya. Siapakah pelajar yang mungkin meniru? Di antara jawapannya Danish, Ehsan dengan Farid. Pelajar itu kelihatan menoleh ke sebelah kiri. Dia sama ada jawapannya A, B atau C je. Korang rasa macam mana? Apakah jawapan korang? Sila komen di bawah. Aku pun nak tahu juga jawapan korang tu macam mana. Tapi kalau bagi pendapat aku,
hujung barisnya. Okey. Adakah jawapan dia C? C. Oh, let's go. Aku rasa jawapannya C lah weh. Aku rasa jawapannya adalah C, Farid. Ada lagi tak? Kini ni last saya. Ni last. Tengok yang ni pula. Okay, di sebuah dom, duit RM50 pilih A hilang dari lokernya semasa prep malam. Okay, prep malam, duit orang milik A hilang. B kata dia berada di tandas. C kata dia sedang tidur. D kata dia nampak E keluar dari dom. E kata dia hanya pergi ambil air. F kata dia nampak B berada di dom ketika duit itu hilang. Hanya seorang saja yang menipu. Siapakah yang paling mencurigakan? Adakah jawapan dia F? Jawapannya apa weh? Aku rasa jawapan dia F. So F kata dia nampak B berada dalam dom ketika duit itu hilang. Tapi B kata dia berada di tandas. So aku rasa F lah yang curi. So dia dekat dalam dom tu juga. Aku rasa jawapan dia adalah F. Aku rasa lah kan. Bagi pendapat aku. Bagi pendapat aku itu. Okay, yang ni last saya guys. Ini last. Adik sedang bermain dengan sebuah buku dan telah terkoyak muka surat 7, 8. Apa benda ni weh? 7, 8, 100, 101, 222 dan 223. Berapakah jumlah layar yang terkoyak? Wow, banyaknya. Okay, aku rasa soalan ni tricky sikit sebab dia tanya helaian. Maksudnya bukan muka surat. Faham tak? Dia jumlah helaian. Kalau muka surat is the 7, 8. Maksudnya muka surat 7 dengan 8 tu satu helaian. Dia tanya berapakah jumlah helaian yang terkoyak. So 7 dengan 8 is satu muka surat. 100 dengan 101 is satu muka surat, satu helaian. Satu helaian. 222 dengan 223 ni pun satu helaian. So aku rasa jawapan dia adalah B, 3. Adakah jawapannya B? Ya, betul. Pandai kan? Soalan ni senang lah weh. Okay lah guys, aku rasa sampai sini lah konten kita hari ni. Dah panjang sangat kita punya video. So aku harap korang enjoy dengan video kita kali ni. Sebab video kita enjoy sajalah ya. So terima kasih kepada korang yang tengok video aku kali ni. InsyaAllah kita jumpa pada next konten kita lah ya. Bye, Assalamualaikum. Bye.